Oh, pakcik nak salahkan istana lah ni. Pakcik nak salahkan tidak bebas okey buat pakcik, keputusan. okey. Maksud pakcik ni, pakcik nak suruh UMNO ni bebas buat apa-apa sehingga ni ke? Sehingga tak hiraukan pihak istana ke apa? Bukan. Tak boleh. Jadi mana pakcik cakap? Ni Puan Zakarsi kata Pakcik, Orang dah buat report, pakcik. Orang dah buat report. Raja Tunggu Melayu nombor 1 keputusan. pakcik. Dalam siasatan, lo ni pakcik orang kedua tau yang menyalahkan dalam perlembagaan apa? UMNO, Raja Melayu ada nombor bateri 1. balik. Raja Melayu ni. Pakcik jangan pakcik. Jangan, nanti mereka Pakcik kutip tau. gini pakcik. Jangan. Kita bukan Puan ni. Kalau kata pakcik pakcik, nak buat bawa ni. hujung buat tu tak lepas Pakcik. ni. Dia pun dah dapat Pakcik, laporan pun dulu. Lek. Pakcik, Puan ni dia boleh bertanggungjawab dengan kenyataan dia. Jadi saya tak rasa pun apa yang dia cakap tu satu kesalahan pun. Memang Raja, kalau Raja nak nasihat ke apa, Raja nak nasihat, kata pulang lah. dia Kenapa pakcik tak mengatakan bagi? dengar wujudnya campur tangan istana sehingga pentadbiran dan UMNO negeri tidak bebas membuat keputusan. Itu dakwaan buat Zakarsi. Kalau Ya, kata dekat mana macam salahnya? ni, Dekat mana salahnya? Dekat mana salahnya? salahnya rakyat mendengar Bagi bahawasanya aku cakap lah Sultan tak payah bagi aku cakap. Dengan pakcik tu. dengar lah. Benar lah rakyat nak dengar ke tidak, itu raja dia. Macam saya nak dengar ke apa, itu raja saya. Okey, rakyat mendengar bahawasanya UMNO tu direstui oleh raja. Parti-parti lain tidak direstui. Macam tu. Nak bagi rakyat faham macam tu. Jangan salah tu. Ini Salah. tuduhan. Pakcik, itu tuduhan berat ni, pakcik. Okey, kesimpulannya macam ni. Kita sekarang ini, itu adalah faktor yang menyebabkan salah satu faktor kemenangan UMNO. Apabila rakyat merasakan perkara tersebut. Ini dakwaan yang Tuduhan tu dibuat. pakcik, tuduhan. Istana tak Dakwaan masuk yang- campur. Istana tak masuk campur masa berkempen. Istana hanya mengatakan masa pembubaran. Tak ada masuk campur pakcik. Jangan masuk campur hal istana. Istana tak masuk campur pun dalam pemilihan raya ni. 2%. Bateri tak habis. Bateri tak. Pakcik, saya nak 30 saat. Tesla, Okey, sila, saya kena sila. bagi tahu. Orang UMNO ni Pakcik, kuat kejap je. bohong. Pakcik, abang kita cerita je Pembohong Tesla, mic kau sampai pecah Tesla. Tak pernah sekali pun kita berdebat bersama, tapi kali ni mic kau pecah. Kau janganlah sampai sakit telinga orang nak dengar. Itu aku nak bagi tahu kat kau. Okey, Tesla? Itulah Aku nak cuma cakap nak mu. tegur dia. Benda tu tak betul. Okey Tesla, Jadi bagi aku kesimpulan pula, ni kita bagi aku buat. pula Tesla. Bagi aku Faktor pula kemenangan nak jawab dengan pakcik ni. Faktor kemenangan UMNO di Johor tu banyak faktor. Okey? Sila. Okey. Lah ni aku nak jawab semua soalan tadi lah. Termasuklah kawan saya, Agri, Abang Cho, Pakcik Sabri ni. Pakcik Sabri ni lagi teruk lah. Dia menyalahkan istana lah. Kes kekalahan PH dekat negeri Johor tu bagi aku tak betul lah. menyalahkan istana. Aku Ya, menyatakan lah, pakcik dua kenyataan yang cakap dikeluar tadi, oleh pakcik Puan sendiri Zakarsi. yang cakap Puan tu salahkan bekas istana. orang UMNO. Majlis tertinggi UMNO. Dia speaker Dewan. Dia adun ringgit. Dia tu orang UMNO. Kalau orang lain yang menipu, mungkin takkan UMNO nak bohong. UMNO ni terkenal dengan mengamunya. Ni Dia kan takkan dah berbohong. apa On Hafiz dah Tiba-tiba buat dia laporan berbohong. polis dekat Puan tu. Dah Apa buat masalahnya? Dah buat dah. kita Laporan polis dah tunggulah buat dah. siasatan. Okey. Tapi pakcik petang ni Jadi pakcik makna bawa dia benda tu wujud. Okey? kekalahan PH dekat negeri Johor tu disebabkan campur tangan istana. Salah lah macam tu pakcik. Tak boleh macam tu. Kita mengatakan bahawasanya pihak istana berdasarkan kenyataan Puan Zakarsi. Itu kenyataan Puan. Puan dah report buat report polis dah pakcik. Pakcik pun nak masuk dalam macam Puan tak juga. salah, Kan macam mana? tak ada salah siapa. Salah Okey, pakcik cuma lah rakyat pakcik yang nampak. bawa isu ni. Punca kekalahan PH dekat negeri Johor adalah campur tangan istana. Tak boleh lah macam tu pakcik. Salah. Kita kata salah satu Report Z. Z cakap macam tu. Zack ampun yang nak kata report gitu. Z. Kami Z tak cakap kata macam tu. Kami cuma kata pemimpin UMNO yang bagi tahu.
bahawasanya ada Pakcik urusan cuma nak salahkan Puan berkaitan dengan Puan. UMNO ni. Betul tak? Pakcik nak ambil kenyataan daripada Puan. Sedangkan On Hafiz sendiri dah buat laporan polis tau. Laporan polis terhadap Puan. Okey. Jadi benda tu dalam siasatan. Tapi kenapa beraninya Puan tu buat macam tu? Itu kita tak kena tuduh. tanya Puan lah. yang Puan tu dia koyak. Dia Okey, koyak. Dia sebab dia tak, anak dia tak boleh nak Dia masuk koyak. bertanding. Oh, dia koyak. Okey. Jadi aku nak jawab macam ni lah. Aku nak jawab semua sekali dengan Pakcik Sabri. Dia kenyataan dia Pakcik macam ni. Bukan sebab percaturan politik dekat negeri Johor tu. Bukan sebab campur tangan istana dekat PRN Johor tu. Bukan sebab kaluat belakang pintu. PRN Johor tu. PH boleh kalah. PH kalah dekat negeri Johor tu disebabkan rakyat Johor tolak PH. Secara terang-terang. Bukannya kaluat belakang pintu dah Pakcik. Secara terang-terang. Kita tengok daripada kempen. Berapa ramai orang pi. Boleh kira dengan jari je Pakcik. Itu fakta dah. Tapi hari ni. Bila semua pakai nak salah dekat UMNO. UMNO buat percaturan lah. UMNO ni berkaluat belakang pintu lah. Campur tangan istana lah. Semua tu tak betul Pakcik. Semua tu tak betul. Yang betul Abang Zaid, saya nak tanya soalan boleh tak? Johor tu sendiri yang tolak PH. Sebab PH ni kaki Abang Zaid kencing nak tanya soalan. Abang Zaid nak tanya soalan? apa umur? Soalan saya main angka lah kan. Kalau nak kata KBN memang menang alhamdulillah. Peningkatan Peningkatan 500 500K lah. Dan peningkatan juga kepada Pakatan Harapan. So macam mana kita nak define tolak tu Nak define tolak dia PH kalah lah 8 kursi bertanding nak 56. Lah, maksudnya yang lain-lain Perikatan Nasional. Nampak umur? Benar tu. Maksudnya yang lain-lain pun, Perikatan Nasional pun, kalau Perikatan Nasional macam mana undi dia pula? Berkurang makin berkurang ke makin meningkat? Perikatan nasional tak nampak pula. Tapi yang naik ni BN dengan bawah naik Adi kat bawah. Adi kalau tengok ada umur dia tak berani naik. Dia kencing. Panggil Adi naik. Adi. Ada kat bawah. Adi awang. Bukan. Adi 3486 2786. Oh, Adi. Di mana berani Pakcik? Dia tak berani. Macam mana Abang ZPMC boleh kata tak nampak? Kita kena tengok secara keseluruhan lah. Kan? Kita tak mengaku, kita tak mempertikaikan pun. Abang ZPMC fokus. Layan sembang-sembang. Okey, fokus. Panggil Adi tu naik. Alah cayang-cayang Main naik atas. Takkan nak pergi masuk room santai kot. Naik atas macam tu. Duduk. Kita bahas pelan-pelan. Apa khabar walanon semua? Kabar baik anak-anak kencil. Walanon. Ada dia cakap aku takut. Kita ni Azam Baki kena Imam tangkap. Syafi'i cakap kalau berdebat dengan orang tu macam mana nak menang kan? Betul tak? Azam Baki kali ni. Azam Baki macam mana Azam Baki? Apa khabar? Terus tadi. Siapa punya floor tadi? Aku ingat umur. Zat. Okey. Pakcik pun sabar. Okey, umur Han tanya apa tadi umur? Kita ni nak tengok. Kita ni Adi berfakta ni. Ya, Sabar. Tenang. Sabarlah. Bagi Zack ni umur. Gunung tak lari dikejar Pakcik. Jangan takut. Jangan Pakcik. Dia masih ahli PKR Pakcik. Dia Ahli masih ahli PKR. Sabar. Tenang. Relax. Cuma kancil tu menang 3 kerusi di Johor. Ganas jadi ahli kancil. Ini orang tak ada prinsip. Sabar. Apa dia tajuk ni? Dengan bangganya Pakcik. Apa Abang tajuk dia, ni? Abang Zack. Ahli PKR dah naik lah. Okey. Tenang. Kan masuk 56 cuci 8 nanti. Mesti jadi ahli. 56 masuk cuci 8. Ya. Masuk 19. Masuk apa? 15. 56 cuci 8. tak boleh cuci. 56 cuci Masuk 15, 8. tak boleh dah cuci.
Tak boleh nak cuci. Datang muka semua confident je. Menang 35, 40 aku dengar. Seram pun. 15 masuk. Kita Menang akan berapa? menang Dalam 15 tangan kursi. 35. Pakcik terus tak nak bertanding Negeri Sembilan. Pakcik terus tak nak bertanding Negeri Sembilan. Tommy, Itu yang paling Tommy. kritikal. Terus berhenti. 56 masuk Masa cuci dalam 8. kempen pakcik, masa dalam kempen kita akan meneruskan Okey, momentum, Okey, kita dah lagi tajuk ni. semangat Aku Okey, malas okey. nak naik. Negeri Diorang ni Sembilan. berebut mic. Host. Kenapa? Kalau aku naik, diorang ni Kau berebut saja. mak. Cepat tu. Oi, Coba, siapa nak cakap tu? Kau kan hebat. Siapa nak Kau cakap kan dulu hebat. ni? Cakap Umur seorang-seorang, ke? pakcik. Matang sikit pakcik. Siapa? Pakcik dulu. Cakap Okey, bagi seorang-seorang, pakcik. cakap Bagi Okey, pakcik. okey. Mata Punca dah nak kekalahan keluar. Kancil di negeri Johor disebabkan oleh Azam Baki. Sebab Azam Baki dah bersara. Bila isu Azam Baki dah tak ada, anak-anak Kancil tak ada isu nak main. Tapi dia boleh bantulah. Sebab bila berpandukan kepada podcast yang Rafizi buat 5,000, 6,000, ada 20,000 dalam YT, ada 15,000 dalam FB. Jadi menunjukkan ada kekuatan. Berdasarkan ada kekuatan tersebut, maka parti 60 hari ini masuk bertanding semata-mata nak ajar bapa Nurul Izzah itu. Kerana biadabnya Nurul Izzah itu telah mengalahkan seorang bekas menteri yang bercakap di podcast ribu-ribu orang tengok. Tapi malangnya Azam Baki telah bersara awal. Faktor kempen utama tangkap Azam Baki tidak dengar kedengaran di negeri Johor. Maka sebab itulah 15 kerusi itu masuk 15. Tak ada nak, tak ada nak cuci. Okey. Bagi Adi cakap, bagi Adi jawab Okey, apa okey, pakcik. okey. Sila. Okey, pertama sekali terima kasih host. Yelah, kadang-kadang kita ada topik serius, ada topik kelakar lah kan. Tapi aku tak tahulah pula PH tu memang nak berlawan dengan Kancil kat Johor ni. Tapi kalau nak kata kita cakap biadab, nak jatuhkan Izzah, nak ajar bapak Izzah, tak, bukan sampai macam tu. Tak ada dalam kempen pun kita nak bercakap kata, oh kita akan ajar bapak Nur Izzah. Tak, mana ada. Kita ni nak cari golongan progresif yang awal ni tak nak keluar mengundi. Kita punya target lah kan. Lepas tu kita target kalau boleh memang tak nak hilang deposit. Tapi kita hilang deposit lah. Maksudnya ada kemungkinan. Dan kita tak bajet nak menang. Tapi okey, aku tengok dalam tempoh 14 hari tu dapat lah 3,000, 2,000, paling rendah ada 100 lebih, 700, ada 800. Tapi tak apalah, kita masuk 15, kalah 15, okey lah. Tapi macam mana sebuah parti kerajaan? Nah, ini yang kita nak cakap ni. Dah datang grand finale 2 kali Jumaat malam grand finale, Sabtu pun datang lagi grand finale lagi 2 kali di Johor. Memanglah tengok aku pergi, tapi aku tak buat live lah sebab ramai tu kan. Kalau tengok DAP dekat Johor Jaya tu seram masa tu datang sebagai ahli PKR ke ahli Kancil? Seram kalau tengok. Sabarlah pakcik. Tengok tu pasal aku tak nak pakcik naik. tanya Kalau kita nak berujar kan. Sabarlah, saya tak habis lagi, tak sampai maksud lagi. Sabarlah. Okey. Tenang. Kalau tak saya turun je. Saya tak minat nak bergaduh dengan pakcik-pakcik. Saya tak minat. Kawan kita pun ramai yang dah pergi dah. Semua stres tu aku rasa. Tak ada siapa yang nak kita nak bercakap seorang-seorang. Pakcik cakap, dengar. Saya dengar, saya cakap, pakcik dengar. Tak ada kan? siapa nak Relax gaduh lah. dengan kau. Okey, nak celah je. Relax pakcik. Relax. Pakcik orang tua tunjuk contoh baik sikit. Kau pun muda. Jadi saya nak beritahu, tengok. Dia koyak tu. Relax lah. Jadi kalau nak cakap Kancil ni sebagai nak masuk bertanding, saya tak rasa itu point kita nak menang lah. Kan? Kita datang, kita dah cakap kita nak bagi orang kenal parti kita siapa. Dan Alhamdulillah Alhamdulillah kita tengok dan kita tak malu ya. Kita tak malu berambus pun petani moden tu. Buat semak tak ada pun tak menambah kan. Jadi sekarang ni kalau nak kata kenapa kita hadir tu sebab kita parti politik lah. Parti politik kita masuklah pilihan raya. Habis kat Johor tu. Tapi kalau kita nak beritahu parti kerajaan, selemah-lemah pun parti kerajaan, masuk pilihan raya negeri boleh kalah macam tu punya teruk. Dapat 8 je bang. Hilang deposit 7. Boleh celah. Hilang deposit 7 kerusi. Boleh celah. Dapat 8, DAP 6, 1 amanah, 1 PKR. Maksudnya di sini kekuatan PH tu memang atas kursi DAP saja.
Dan ada 4 kerusi tradisi DAP, 4 yang dah pegang 3 penggal kalah. Nampak? Dia tak nak cerita kat situ. Okey, habis. Lepas tu tadi aku terdengar ada seorang celah, dia kata, oh sampai takut masuk Negeri Sembilan. Ini kau tak faham. Aku tak nak tanya kau parti mana lah. Duk sibuk cakap aku parti ahli PKR. Memang aku ahli PKR lagi. Nak kau pecat lah. Tu je. Sebab aku tak ada jawatan. Orang berjawatan ni, pakcik pun tahulah pakcik. Dulu masuk PAS, masuk DAP, masuk PKR. Dia orang bawah ni semua parti ada kalau PR ni. Pak H ni dari dulu. Habis dah. Kau nak cakap seorang-seorang. Sebagai contoh Kau sebagai nak cakap contoh. seorang-seorang. Sabarlah ni flow saya. Nak jawab. 5 minit. Relax lah. 5 Dia minit. koyak nampak. Dia Sekali panas. lagi Dia panas. Yang lagi tu. Bukan kau host. Relax lah. Kau dah cakap Kau tadi. lah. Jadi, Lepas kau cakap, kau turun Sebagai lagi. contoh sebagai okey. contoh. Dulu Husam Musa. Dulu dia PAS. Masuk amanah. Lepas tu sekarang PKR. Syamgas. Dulu PAS. Sekarang amanah. Lepas tu sekarang dia masuk PKR. Kita Berapa bukan minit nak lepas tu cerita siapa awak, lagi? Tuan Adi. Kita Jadi tadi awak jawab jangan pasal Negeri Sembilan. persoalkan. Kan? Tak payah cakap Nampak? pasal diri Ini perempuan ni sendiri. dia tak kerti diam. Tak, Sabar. awak nak pergi Sabarlah pada saya nak diri jawab. sendiri Ini awak flow apa? saya. Cakap Berapa tadi minit? jawab Berapa pasal minit? Negeri Lah, Sembilan. kau koyak pasal apa? Tak Kau nak koyak. cakap Tengok, apa? bila orang cakap dengan hujah, dia terkoyak. Itu bukan Lepas tu dia kata hujah. kita Itu takut. bukan koyak. Kau ingat aku Cakap takut awak dengan ni. kau ke? Awak Hey, sendiri mengaku perempuan. awak pasti ahli PKR. Kau ingat aku Cakap takut awak dengan nak kau? jawab Kepala mengenai Negeri otak kau, aku tak Sembilan. kenal aku Jawab siapa pasal lah. Negeri Sembilan. Dan naik cakap aku takut Jawab dengan kau. pasal Negeri Sembilan cepat. Kita nak dengar. Nak jawab ni, sabarlah. Dan aku nak bawa cerita parti aku Tok Min ni dengan Rafizi ni bukan orang lain. Rafizi yang Bukan kalah orang dengan lain. Rizah tu. Ini orang tak faham. Orang amanah ni, amanah ni semalam aku pergi ada majlis Datuk ni. Dia orang Jangan amanah koyak. Kota Raja. Teruskan. Orang kuat amanah Kota Raja dan semalam dia sertai Kancil. Tak ada Bekas masalah. timbalan Sebab ketua menang. setiausaha KSU. Dan habis beribu-ribu untuk amanah Kota Raja tu. Dan dia beritahu dia akan infakkan rumah banglo dia kat Seksyen 6 tu untuk Kancil kalau bertanding Negeri insya-Allah. Sembilan. Sekali lagi aku Okey, cerita okey. pula Jadi sekarang- yang orang kuat fikir. Kan ni kalau Kancil cerita di tu Negeri lagi Sembilan keluar. tuan-tuan. Sila. Kau cakap seorang-seorang boleh lah. Nak ambil masa lama-lama. Okey? Teruskan. Tadi kau punya flow kau tak nak cakap. Bila orang cakap kau Kau celah. cakap berapa minit lah. Tak apa, tak apa, ni. bebel-bebel. Aku nak cakap. Kau nak cakap, aku bagi kau Dah cakap. Sabar dulu aku nak ujung Nah, ni. tak Sabar bagi nak nak landing. Dia orang ni nampak tuan-tuan. Dia orang ni suruh aku bercakap, lepas tu dia celah. Bila flow dia cakap, melalu-lalu, relax lah. Kan, sabarlah. Koyak teruk sangat. Inilah chat plus. Anjing-anjing liar. Baik jantan, baik betina. Jadi, aku nak bagi tahu sekarang ni. Kalau dekat Negeri Sembilan, apa benda memang kau kau ni? anjing pun. Sebab kau tak kerti, kau relax lah, diam lah. Kalau kau bukan anjing, kau diam. Fokus lah jawab. Kau Kau tengok dia menyalak. Tengok. Aku Kau tak jawab lah. Kita orang semua tak Memang panggil kau betul anjing. lah. Tapi kau panggil orang Sabar lah. anjing. bagus Aku nak tu. jawab ni. Macam mana aku nak jawab kau bercakap? Tak, okey, masalahnya sila. orang kau punya 900 sampai 5 orang. minit Aku pun nak tak bercakap ada ni, cakap dia lagi. bercakap. Relax lah. Kan? Tak. Sekarang Jadi ini, kalau kau cerita pergi Negeri kau pergi Sembilan, merawit Ni ke cerita sana. dia, kalau Ada. cerita Negeri Sembilan, Tok Min dengan Negeri Rafizi ni Sembilan bukan yang kau orang pergi lain. Kota Raja tu kenapa? Bukan bukan orang lain. Jadi kalau kita nak bagi tahu, kalau kau hebat sangat, kita tunggulah ni. PH lawan BN, PH lawan PN. Kenapa So tak lawan kita PH tengok dekat hari ni, Negeri kalau Sembilan? lawan, Kenapa pakcik? sabarlah ya Allah. Tengok nak pergi ke mana-mana hubungan rapat Apa lah. benda Apa ni? benda lah. Cakap je lah. Sial, Kalau sial lah dulu orang Rizal cakap. dalam kempen La Jokowi, ilaha. kenapa tak terus lawan PH ni? Okey, Buktikan pendekkan, anda kuat. pendekkan. Sabarlah. Kan? Sabarlah. Kan apa Sabarlah. CPMC lama sangat kan? Sabarlah. Hey, malu kau Tenang. kan. Kau nak berbebel. Woi, terima kasih woi. Koin aku okey. banyak lagi daripada korang. Maksud Okey, dah. umur satu ya. Jadi tuan-tuan, dia cakap macam ni, kenapa tak masuk? Ni parti siapa? Parti engkau ke? Engkau ke nak arah siapa nak bertanding ni? Soalan dia Kau kenapa tak sibuk masuk? pasal apa? Kalau kau Jadi cakap sekarang tak ni, tahu. kita Kau dah sibuk melihat, dengan parti PH kenapa? Kau tengok macam mana nak jawab? Kenapa kau sibuk dengan parti Apa orang nak ni? jawab? Kau Kau tak tengok. jiwa kau tu pasal kau tak nak keluar. Apa Lepas tu benda? kau kata kenapa sibuk dengan parti kancil Tak, lah. tadi apa aku benda nak lah. jawab kau pasal kancil ni. Aku nak jawab ni. Sabarlah. Meroyan teruk Bila ni. kau nak habisnya ni? Abang CPMC Meroyan sampai bila dia teruk. nak habis ni? Tunggu Dia ni. ingat ni room dia. Sabarlah, Dia kau host cakap ke? selama ni dia selalu cakap Kau seorang host ke? Tadi kau cabar aku naik atas. Lepas tu kau koyak. Relax lah. Umur ni panas. Ah. Kau yang tak habis-habis
orang lain jadi menang. sekarang Merah ni, pun dah cakap nak backup kalaulah dalam PRN ni, siapa-siapa Terima boleh kasih, masuk, Jam. kau nak bebas ke? Kami ni tak nak masuk. Kau sakit hati pasal apa? Okey dah. Kau tak yang nak sakit masuk. hati. Jadi Terima sekarang kasih, ni, terima kalau kasih. kita tengok kenyataan rasmi daripada Kancil, bagi tahu kita kesutukan masa kan. Ui, jangan bagi banyak sangat. Relax. Jangan bagi banyak sangat. Relax. Umur relax. Ya, kau yang koyak pasal apa? Tiba-tiba tak nak masuk. Kau koyak Tak pasal apa? Tak koyak langsung. Okey, Tak okey, koyak. dah, Suka dah, hati dah. lah. Apa yang jadi kesalahan? Kat mana kesalahan dia? Memang tak nak lah. Oh, ada pilih-pilih. Dekat mana kesalahannya tak masuk bertanding ni? Oh, ada pilih-pilih lah. Masa Dekat tak mana? ada lah nak lawan pun. Nak Ah, dekat mana kesalahannya? Engkau yang koyak pasal apa? Kalau masuk, korang confirm kalah mana? Adi, sila. Adi. Kau orang Adi. confirm kalah. Adi, Sekarang sila. ni Dah korang habis dah. kalah banyak ke? Korang kalah Dah habis sikit? ke? Itu saja. Dah habis ke? Okey, dah habis dah. Aku Skor akan 3-2 pula. pastikan DAP ni tinggal separuh, Amanah tinggal Baik. satu, Sejak bila KKR marah akan kau tinggal marah satu. dekat DAP ni. Dulu kau tak suka ada. DAP. Tak ada. Sekarang ni sebab Revisi kelembapan respect kau DAP. orang ni lah DAP. akan menjadi punca kekalahan kerajaan yang ada. Kau tengok. Okey, sudah. Kau tengok Tadi aku kami punya bulan poin juga. tu banyak dari kau. Okey, terima kasih. Terima kasih. Cukup stop. Okey, sekarang siapa nak cakap? Pakcik dulu ah. Okey. Aku menjawab korang. Aku Okey, tak takut okey, siapa-siapa okey. lah. Kau cakap aku takut kan kepala butuh kau tadi. Kau ada nombor aku kan. Kau telefon aku kat mana aku datang. Kau diam. Jangan lah. main-main cakap aku takut kan. Jangan cabar-cabar orang lah pendek. Aku cakap dengan kau. Kalau kau lebih kurang hajar, aku boleh lebih kurang hajar dengan kau. Betul? Inilah anjing liar. Dengar. Anjing betina, anjing jantan pendek Rottweiler, Pitbull. Okey. Seorang-seorang tak boleh berhadapan dengan orang lain dalam satu grup. Sembang-sembang macam tu apa? Hebat sangat. Tak payah. Alah, kau pun duduk diam lah kau. Kau pun duduk diam. Aku tak disebut nama kau. Kau duduk diam. Okey. Aku nak cakap. Okey. Kau duduk diam. Kita nak Tak ada. Siapa yang aku bercakap tadi dia orang celah kau dia salon. Ada salon. Kita dia. Tak payah kau duduk diam. Aku tak cakap dengan kau. Tak payah. Kau diam. Kau diam. Kau diam. Orang cakap takut-takut kepala butuh kau takut. Lepas tu dah makin Sabar. Jangan bagi koin banyak sangat. Jangan bagi. Aku nak cakap ni. duduk maki-maki orang. Okey. Baik-baik. Maki nak cakap. Sebab Diorang koyak kau tu. Aku naik diorang mesti koyak punya. Diorang mesti koyak punya. Kalau aku cakap diorang celah. Cakap diorang koyak. Cakap lah. Inilah dia anjing liar Pitbull. Okey. Giliran pakcik pula. Adi tolong hormat. Kita bagi kat Pakcik lah. Pakcik, silakan. Okey. Hormat room lah. Okey, Adi. Tak puas hati telefon. Nombor ada. Jangan cerita banyak kat sini. Aku cakap Duk dengan kau. cabar orang. Kenapa kau? Kau yang cabar aku. Kau cakap aku penakut tadi. Kau cakap aku penakut. Pengecut tadi. Otak kau aku pengecut penakut. Banyak dah orang masuk lokap. Banyak apa hal? Kau dulu Apa orang masuk hal? lokap. Kau tak ada masa tu. Kerana Kau tak ada masa tu pendek. Kau tu. Kau tak ada masa tu. Kau budak lagi. Kau tahu aku nak hujan ni. Aku nak hujan. Okey. Aku nak hujan nak. Jadi semenjak Rafizi tu kalah kepada anak Anwar. Tak habis Rafizi. Tak habis lagi Rafizi. Kau tahu. Kau Apa bukan rasa kau aku celah? Kau patut. Apa rasa kau celah? Kau cakap aku celah. Apa rasa kau? Apa yang tak habis Rafizi ni? Dah sampai dekat Johor, kau dah tinggal satu kursi dah. Sebelum pilihan raya, ingat kita menang 35. Kita boleh menang 40. Kita merahkan Johor. Lalah kalah tinggal satu kursi. Apa rasa kau? Kau bercakap aku celah. Jadi Kau apa rasa kau? Aku pun boleh. Apa? Aku celah lagi apa? Okey. Bila seketika Inilah dia. Masuk bertanding 56, menang 8 je. Gila babi. Kalah 49 kau tu. parti yang bertanding 49 kalah. Masa sembang kita boleh menang 40 kursi. Kita boleh menang 30 kursi. Kita boleh menang 50 kursi. Lala masuk bertanding kalah.
Satu lagi daripada parti perpaduan. 9-8 je menang. Apa benda kau? 15 masuk bertanding, satu pun tak nak. Apa masalahnya? Masalahnya bertanding Weh, 50 parti orang. kerajaan turun macam-macam buat makan-makan. Weh, siap hidang arak lagi. Siap hidang arak lagi kalah. Nasib baik tak hidang babi golek betul. Kalau ada babi golek pun orang pun hidang. Berapi sebab itulah Itulah tadi aku bercakap kau celah. Aku pun boleh celah. Aku pun boleh celah bila kau bercakap. Sekarang siapa nak dengar kau cakap? Masuk bertanding 56 tinggal 8. Kau bayangkan. Satu telur dapat kat mana? Satu telur dapat kat PKA. DAP tinggal 6 kursi. Sebelum masuk, sembang. Kita boleh menang 45 kursi. Kita boleh menang. 35 dalam tangan. 35 dalam tangan. 35 dalam tangan. Dalam sekali bungkus. Media sosial lah orang busy. 56 tu. Guys, 56. Tak pernah lagi. Parti kerajaan bang. Parti kerajaan bang. Sedih. Kalah deposit semua hancur. Lari. Lari kenapa? Madrid Malik poster boy. Lari kenapa? Bila kalah dengan anak Rafizi tu kalah dengan anak Anwar. Yang kau koyak tu kenapa? Sebab aduh, lari juga Acik tu. Naik nak kacau je. Main atas. Kita Terima nak kasih. bagi tahu bahawasanya Terima kasih. Semoga Kerajaan- dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. parti kerajaan bertanding lawan dengan parti kerajaan di negeri Johor. Bukan parti kerajaan lawan dengan parti pembangkang. Dua-dua kerajaan di peringkat nasional. Kau kena faham. Penjilat Rafizi. Adi, kau dengar di bawah tu. Koyak. Sebab dia Kancil kalah di Johor sebab tak boleh main isu Azam Baki. Azam Baki dah letak jawatan. Itu punca dia. Naik balik Adi, naik. Yang paling Tak masalahnya boleh, Pakcik. mencari Kalau 1,000 pun tidak dia masuk tak nak BMC. cakap. Pakai nak mencelok. Kalau dia cakap seorang-seorang sampai 10 minit, orang lain pun nak bercakap juga Abang Zek. Sebab tu orang kena celah. Nah, dia ingat ni macam live dia cakap seorang-seorang. Lepas tu orang cakap tanya pasal Negeri Sembilan, dia pergi cakap, oh saya ni apa, kenapa saya masih ahli PKR lah, pecat lah, Kota Raja lah, Husam Musa. Dah kenapa? Orang tanya kenapa tak bertanding Negeri Sembilan. Lepas tu jawapannya apa? Oh kerana Tok Min dengan hubungan dengan Rafizi Ramli. Macam tu pula. Lawanlah Tok Min. Tok Min sekarang dalam Pakatan Harapan, dalam PKR. Kenapa tak lawan Tok Min? Lawanlah, bagilah tunjuk dengan apa? Engkau boleh memecah belahkan keputusan PKR tu. Apa masalahnya Pakatan Harapan? Kenapa? Sebab dah mental dah down dah. Rupanya gelombang media sosial, gelombang konon-konon ISO speed tu, konon-konon buat live daripada pagi sampai malam tu, 800 view, 1000 view, 2000 view, 3000 view, rupanya tak diterjemahkan pun ke dalam peti undi. Jadi apa perasaan Pakcik dengan Adi ni? Adi ni umur Zack kejap. Adi ni tak guna berlawan pasal dia ni tak sup. Tak sup, terlampau tak sup. Dia satu ketika masa bila dia tak sup kepada Johnny ni tutup mic Dia cerita dia Adi ni dia tak sup. Dia kalau dalam menyokong dia tak sup. Kalau kita tengok dia betapa tak sup dengan Anwar Ibrahim. Sehingga kan bila Anwar Ibrahim dikritik oleh geng saka tua ni, Ahmad Hadi ni, dia sanggup kencing atas kubur saka tua. Ni. Jadi no wonder lah. Kalau dia nak panggil orang anjing apa kan, inilah attitude dia begitu kan. Dia cerita dia orang mencelah, ada merapu-rapu ke mata-rata, merawit ke tempat lain cerita ni. Cerita pasal dia jadi ahli tak jadi ahli, kenapa lah. Tak menjawab pada soalan. Itu pada teman tengok gitulah.
Sana tu pakcik. Aduh, jam oh kalau kata macam ni sebab kita tak Cara dapat terbaik nak apa. berbahas dengan Adi ni kena buat showtime. Ha. Dan dia takkan tunggu. Telinga dia nipis. Itu saja. Okey, satu lagi kaedah. Kita nak menangkan kancil ni, kita akan bawa masuk bagi kontrak balik Azam Baki tu jadi pengarah SPRM semula. Selepas 2016 nanti. Boleh? Barulah ada modal puak-puak kancil ni. Sebab punca utama nak berkempen tu Azam Baki je. Reformasi. Tanya dia balik, apa reformasi? Cuba tanya dia apa dia nak apa reformasi tu. Tak buat itu, ini, itu ni. Dari dulu pun. Adi, kalau nak lawan koin kita lebih tinggi pada kau. Kalau nak lawan Ujah, kau sakit telinga lagi turun. Kau buka room sana, kau maki aku lagi. Kau maki umur balik dalam room sana. Apa standard kau? Sekurang-kurang jadi macam nak Perak ni. Jadi macam John ni. Berani bawa naik orang. Mari berdepan. Ini mengaku ahli PKR. Lepas tu, lawan Bapak Nurul Izzah. Sebab Bapak Nurul Izzah tu, Perdana Menteri Nurul Izzah tu kalahkan Rafizi. Itu saja. Wow. Dia punca dia pakcik. Sebab tak ada siapa nak berhenti. Umur bercakap, pakcik bercakap. Jadi tak ada siapa nak berhenti. Jadi Ada tak kelang betul kabut. Abang Zek BMC, tak betul Abang Zek. Bila dia cakap lama sangat, lepas tu bila tanya soalan macam tu, dia pergi tempat lain. Takkanlah kita nak biarkan dia merawi sampai ke Kelantan, sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak. Soalan dia Negeri Sembilan. Mesti boleh Tapi kena tadi celah. aku suruh dia landing dah umur. Aku suruh dia landing dah. Tapi bila dia landing tu, dia buka mic balik. Dia mencelah. Aku kata pening kat lagu ni macam mana nak berbahas ni kan. Habis berselera habis. Tapi yang syok tu hang dapat gift banyak umur. Hang dengan pakcik dapat gift banyak Aku terlambat ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila. Lambat lah Joni. Hang lambat. Oh, Tadi dia tengah panas tadi. Aku lambat Arif. Tadi Aku kes jelek kancil juga tu. dengan Kes kancil tadi. Kancil lawan dengan tu. PH tadi. Oh, best. Wah, teruskanlah. Teruskan. Dia tadi buat kenyataan. Dia tengok Melayu tak macam kancil pun pakcik. Pakcik. Ha? Dia tak Nak tanya cerita pakcik. kancil. Kancil ke dia tu? Dia tak minat kancil. Dia tak suka kancil. Sebab geng-geng yang dia benci 20 orang tu berada dalam kancil awal pada dia. Kalau dia masuk, dia jadi duduk bawah geng tu. Siapa dia? Santai. Geng-geng Din Kiara. 3 geng-geng tu masuk awal daripada dia. Dia nak masuk, puak tu ada. Sebab dia bos daripada kalangan orang lain. Itu dia tak kata dia tak masuk. Tak masuk kancil. Tapi korang masih ingat ke? Pakcik, saya rasa dia ni bukan lalang dah tau. Sebab dia pernah bagi dia umumkan saya keluar PKR. Tapi semalam dia kata saya masih ahli PKR. Jadi dia ni sebenarnya masalah identity problem lah. Ataupun Benci tapi rindu masalah lah. Benci tapi rindu. Bukan. Amai je. Saya pun sama juga. Amai je sebenarnya. Bestnya tu dia duk petikai. PH kalah masuk 56 kursi dan kalah banyak di negeri Johor. Dia duk petikai. Dia kata parti kerajaan. Parti kerajaan lawan parti kerajaan lah di Johor tu. Tapi dia tak pernah sebut bahawasanya kenapa kancil tu yang berani masuk 15 kursi dengan matlamat nak memberitahu kepada Bapak Nurul Izzah tu bahawasanya mereka sedang menggugat. Tapi malangnya ni korang hilang pertaruhan. Cuba cerita bab tu. Kami dulu pernah jadi parti baru. Masuk pilihan raya 6 bulan selepas ditubuhkan. Tapi setahun lepas tu kami dapat 8 kursi. Sebab kami bergabung. Kancil tak nak bergabung. Cuba bayang dia bergabung dengan UMNO, dengan Barisan Nasional, dengan Perikatan Nasional, lawan Bapak Nurul Izzah tu. Sebab Nurul Izzah tu menyebabkan Rafizi itu terpelanting keluar daripada Pakcik tak boleh. Dia gabung UMNO. Nanti UMNO nanti dia ada Raja Formula. Dia allergic ke UMNO, allergic Raja Formula. Tak boleh. UMNO tak boleh.
Nanti akan Tak. Hei, Jadi Zek. Alhamdulillah nak makan dengan Pak Yus ni. Sorry pula. Bukan aku bukan kena tu. Aku tanya hang dengan Pak Yus bila nak pergi makan duri kat geng-geng PAS ni. Aku dengar atas hampa kahwin sekali ni. Cinta apa janda lama. yang best sekali Zack yang best sekali yang pakcik terkejut ni. Puak-puak kancil ni, geng-geng Rafizi ni, di peringkat bawahan ni dah mula menghentam DAP. Yang dulu ni mereka cukup respect DAP tu terbaik. DAP tu tak menyebabkan, DAP tu tak sokong pun Nurul Izzah. DAP tak sokong Nurul Izzah pun. Yang menyebabkan Rafizi kalah tu. Tapi lah ni duk serang DAP. Dulu kalau siapa sentuh DAP, orang pertama yang akan bawa hujah dengan fakta sampai disebut duda berfakta lawan. Sekarang ni tiba-tiba sebab DAP tu bersama dengan parti yang bapa Nurul Izzah jadi presiden, iaitu Presiden Pakatan Harapan. Pakcik, Dia biasalah pakcik. Itulah pakcik. Kita nak Pakcik jatuhkan